Korang, hari ni masih lagi rezeki kita melihat bangla-bangla melakukan kerja-kerja skop pemotoran rumput. Okey, satu lorong sampai 4, 5, 6 orang betul lari. Okey korang, so bila mereka suka lari, nampak tu, nampak yang motong, nampak tu. Apa dia potong, cincai saja ada, cincai saja. Dahsyat. JKRR tak ada turun padang. Kontraktor pun, owner tak turun padang, penyelia pun tak turun padang. Nampak macam mana orang kerja buat tu. Yang ni, fokus yang ni nampak. Dia ingat dia main tarian singa ke apa. Macam tu dia potong. Kejap lagi kita tengok hasilnya, don't worry korang. Okey, semua pekerja daripada Bangla. Okey, kejap lagi kita tunjuk pada korang macam mana rupa keadaan dia orang potong. Yang 2 ekor ni dah lari kat bawah pokok. Yang ini korang bayang satu link ni sampai 2 orang. Okey, atas ni aku tak tahu apa benda dia orang potong. Sekejap lagi kita akan tunjuk. Okey. Tu fokus yang 2 ekor tu. Yang pakai cap seorang. Korang tengok, satu longkang sampai 3 orang. Mesin nampak. Korang perhatikan mesin tu macam mana dia orang potong. Sebab dah tabiat perangai penyakit H1N1 dia orang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Mana 2 ekor lagi? 6, 7 bawah pokok tu. Sekejap lagi saya akan tunjuk korang macam mana korang nampak dia orang potong dah hasil dia penilaian. So korang tengok sekejap lagi. Sebab perangai mereka ni dah berapa lama kerja macam ni, tak ada pemantauan. Inilah jadinya. Mana ada, Seko pun tak ada, JKR pun tak ada, penyelia pun tak ada, apa pun tak ada. Dua office dah goyang telur je semua, ya. Sonok dah masuk tahun 2025 ni, untung. Cincai je semua mesin. Okey, batu lari. Sekejap lagi kita tunjuk diorang bawa motor. Ni pun tak tahu ada lesen ke tak ada lesen. Sekejap ya.